kepada seluruh rakyat Malaysia, ini merupakan petanda ada scammer atau hacker yang ingin masuk ke dalam handphone anda. Jika anda menerima mesej ini, anda berhati-hati, jangan jadi mangsa OTP. Scammer tengah pancing kau. Tiba-tiba anda akan menerima satu mesej daripada nombor yang anda tak kenal yang meminta anda untuk menyerahkan nombor OTP yang tertera pada mesej itu. Padahal anda tak buat apa-apa pun. Hati-hati kerana scammer atau hacker sebenarnya yang telah menghantar mesej itu kepada anda. Macam ni lah, kau tengah baring, relax-relax, layan media sosial, tiba-tiba ada mesej masuk. Padahal di mesej tu dah bagi tahu dah, jangan kongsi kod ini dengan sesiapa. Lepas tu ada nombor OTP pula. Kau pun macam, alah, kesianlah dekat orang ni. Mungkin dia tersilap nombor kod. Mungkin nombor OTP ni dia punya kod. Kau kan ada banyak kod. Lepas tu dia call kau pula, dia mesej kau, bang, tolong bagi saya nombor OTP tu bang. Tolong bang, saya tak boleh nak login ni bang. Tolong bang, bagi nombor OTP tu. Kau ni kan memang mudah kesian kat orang. Inilah dia. Baik tak kena tempat. Tu sebab Rahmat suruh belajar. Akibat daripada kau tak tahu tentang prosedur dan SOP, akhirnya handphone kau dimasuki oleh scammer. Lalas, akaun kau pun terbang, duit kau pun terbang. OTP tu bukan sekadar nombor. Dia umpama kunci rumah digital kau, kunci rumah handphone kau, kunci rumah akaun kau, media sosial kau. Apa saja asalkan ada nombor OTP, itulah kunci rumah engkau. Kalau kau bagi OTP tu, sama macam kau dah menyerahkan kunci rumah kau kepada orang lain untuk jemputlah masuk. Ni kunci dia. Kalau tiba-tiba anda memperolehi mesej daripada nombor yang anda tak kenal meminta OTP, kau jangan bagi. Tak kisah mesej tu daripada siapa pun. Kadang-kadang dia menyamar dia daripada service provider. Kadang-kadang dia menyamar daripada agensi kerajaan. Siapa saja pun yang minta kau nombor OTP, jangan bagi. Walaupun yang minta tu aku. Untuk mengelakkan daripada scammer atau hacker masuk dalam handphone kau tu, kau kena belajar tentang keselamatan digital. Tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan dan saudara mara anda. Anda tolong orang, anda dapat pahala, anda dapat barakah. Guys, ingat nombor OTP. OTP jangan bagi. OTP jangan bagi. Walaupun bini kau yang minta. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.